Saya cuma nak sambung cerita yang paling mustahak pada petang ni untuk mereka yang terutama sekali ada anak-anak muda yang masih bekerja ataupun pergi tempat-tempat yang ramai orang, ya. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share dengan anda tentang cerita satu penyakit dah lama. Orang kata apa, penyakit purba lah. Sejak kita kecil-kecil lagi kita tahu, dan sebenarnya kita amat takut pada penyakit ni. Dia sama standard dengan kalau you pernah dengar elephantiasis. Pernah dengar tak? Masa dulu-dulu kan yang kaki untut tu, yang kaki besar gajah semua tu, ingat tak? Yang tu dah lupus. Okay, maksudnya dah tak dengar lagi dah cerita tu. Cuma hari ni kita risau ni sebab ada penyakit yang you pun pernah dengar kan, sejak kebelakangan ni dia dah mula naik balik. Dia ada, sentiasa ada, tak pernah pergi langsung sebenarnya, tetapi tak adalah menakutkan. Cuma tahun lepas dia dah menampakkan diri, saya kan dah ada hampir beberapa ribu orang yang dah kena penyakit tu. Cuma alhamdulillah saya nak cerita, penyakit ni amat serius. Cuma dia amat boleh baik pula. Yang tu yang kita kena tahu, sebab kalau you tak sempat mengubati atau merawat, dia boleh membawa maut. Faham tak? Saya dah cerita tentang tuberculosis. TB. Tuberculosis ni sebenarnya penyakit yang masa saya sekolah lagi dulu di bahagian perubatan di Universiti Melayu dulu, saya dihantar ke, tak salah saya, siapa pernah kerja kat Jalan Pahang tu, kat belakang Tawakal Hospital tu kan, sebelum tu kan ada hospital TB ataupun penyakit paru-paru, semua dihantar kat sana. Tapi kita sebagai student semua kena attachment. Jadi kita tengoklah kes-kes orang yang kena penyakit ni, selalunya saya nanti cerita apa petanda-petandanya kalau tak dijaga sampai teruk jadi macam mana, dan memang kena hospitalize pun. Okey. Tetapi kalau you dengar elok dan you cerita, ada kat sini tak siapa yang dah tahu kat Selangor ada pada bulan ni sahaja dah lebih daripada 590 orang. Bulan ini termasuk Januari dan 2 minggu, masuk minggu ke-6, statistik yang saya dapat tu dah hampir 596 orang. Ramai tu. Okey, kita nak cerita negeri yang paling tinggi ialah Sabah, betul. Okey, nombor 2 Selangor, nombor 3 ialah Sarawak. Jadi semua triple S ni hari ni mendapat bonus, mengatakan mereka tu adalah antara yang perlu lebih berjaga-jaga. Tapi negeri Perlis yang paling kecil, yang paling sedikit orang yang kena TB ni, baru kalau dibandingkan dalam bulan ni dan 2 minggu pertama ni, 6 minggu kebelakangan ni, mereka ada cuma 21 orang. Okey, tapi eloklah, negeri pun dah kecil kan, orang pun tak ramai. Cuma yang kat KL dengan Putrajaya dah ada 244 orang. Ingat baru 6 minggu pertama. Total yang kita dapat ialah 3,161 orang. Okey, untuk tahun 2026 ni. Jadi kalau anda kena berhati-hatilah, sebab figure-figure ni dia mendadak naik. Yang saya cerita tadi tu yang dari seminggu ke seminggu tu, begitu dahsyat sekali dia naik. Jadi lepas KL, Putrajaya, lepas tu Kedah, orang Kedah, jangan ingat empat tak kenal tau. Okey, 181 orang. Tak sampai 2 bulan lagi dah yang direport ni, yang dilaporkan. Yang tak dilaporkan kita tak tahu. Okey, yang Perak 154, lepas tu Mai Kelantan, lepas tu Mai Pahang 100 orang, Terengganu 74, Negeri Sembilan 62, Melaka 48, Perlis 21. Baik. Jadi sesuai saya cerita ni sebab di bulan Ramadan ni saya nak cerita pada you, TB ni sedang meningkat. Bukan saja di Malaysia, bahkan di banyak negara-negara lain pun dah mula naik. Walaupun bagaimana, dia belum peringkat yang kena panik. Maksudnya kita tak perlu, orang kata apa, duduk dalam rumah tak pergi mana pun kan. Namun kita kena berhati-hati dan kena tahu dia punya signal nanti. Okey. Peringkat sekarang WHO dah mengisytiharkan Malaysia
adalah peringkat bebanan sedang atau sederhana, medium. Dia ada mild, medium dan advance. Maksudnya advance sudah teruk lah. Nak kena declare, takut jadi macam COVID dulu dan sebagainya. Tapi sekarang masih lagi bebannya diiktirafkan paras medium. Medium ni berarti kalau kita jaga betul-betul dia boleh turun kepada ringan. Tapi kalau kita biar dan kita enteng aja lah orang lain yang kena. Selalu bila kena penyakit ni, terutama sekali masalah-masalah bakteria, virus yang berterbangan ni, kita selalu ingat kita tak kena. Betul tak? Sebab kita tak kena. Tapi boleh tak kita kena? Amatlah boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, berhati-hati sebab bila dia terbang naik lagi tinggi dia punya figure tu sampai peringkat yang dah jadi macam epidemik, lepas tu pandemik dan sebagainya, tu masalah lah. Nak kena tutup sekolah, nak kena tutup surau dan sebagainya. Zaman sekarang pula orang nak pergi tarawih, betul tak? Nak pergi semayang beramai-ramai, penuh sekarang masjid, betul tak? Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Balik pada cerita TB ni, memang ada isu sekarang. Cuma kita kena tahu, lagi sekali saya bagi tahu, walaupun TB ni serius, dia boleh dirawat. Yang ni berita baik. Zaman dulu, masa saya kecil-kecil, kena TB, goodbye. Jangan main, okey. Rawatan walaupun lama, selalunya, kalau saya masih ingat, dia ambil masa 6 bulan. Saya rasa zaman sekarang masih lagi 6 bulan. You bila kena dah confirm, bila doktor dah ambil you punya sputum, you punya air ni, air liur ni, lepas tu dia buat x-ray, confirm, dan dikenal pasti, you cepat-cepat kena ambil 2 bulan pertama 4 jenis ubat lawan Mycobacterium tuberculosis ni. Namanya Mycobacterium tuberculosis. Ingat tak ingat pun tak apa, tapi ubat 4-4 ni wajib. Tak sah nak percaya cuma nak makan herba yang Dr. Nordin punya ke, yang bapa siapa punya ke, nujum mana pun, jangan percaya. Sebab apa? Bukan soal tak percaya. Sebab kita tak ada masa nak cuba-cuba dengan herba. Kita kena attack dulu dengan ubat yang telah dikenal pasti merawat. Contoh, nama seperti Rifamycin, Isoniazid. Saya pun tak ingat semua ni. Kalau you tak, doktor yang merawat orang TB, you tak ingat ni. Ya, Ethambutol, Paracetamide, semua tu. Tapi lepas 2 bulan you ambil 4 ubat ni, ada juga tahu kesan sampingan semua tu. Jaga baik-baik, tapi kena ikut arahan doktor. 4 bulan seterus, lepas 2 bulan pertama, 4 bulan seterus, you ambil ada 2 jenis. Kenapa saya berulang kali tentang ubat-ubat semua ni? Sebab yang ni dah memang dikenal pasti boleh merawat dan cure, boleh baik. Dengan syarat you tidak, orang kata apa, curi tulang. Ramai yang kadang-kadang dia curi tulang daripada 6 bulan, dia jadi sampai setahun baru nak baik. Faham tak faham? Dan dia, kalau lagi tak baik betul, you tak boleh dilepaskan ke majlis mana-mana, terutama sekali yang ada orang ramai lah. Yang ni yang penting. So kalau you tahu siapa-siapa yang kena TB, you kata kat dia jangan malu, jangan rasa sedih, tapi hang jangan keluar main cari aku. Betul tak? Jangan nak main dekat pun. So apa dia melalui udara. Okey, dia punya edaran dia tu, maksudnya dia boleh merebak melalui udara. Tapi kalau kadang-kadang dia terpegang kita ke, atau tersentuh ke, atau kita kadang-kadang makan satu pinggan dengan dia ke apa-apa, yang tu masih lagi tidak bermasalah. Yang paling bermasalah ialah apabila udara, berarti batuk dia tu atau dia punya bersin tu kalau masuk ke udara, tak payah dekat pun, kalau satu bilik dia ada kat kawasan you, siap. Dia lebih kurang macam cerita COVID ni juga kan. Cuma dia lebih orang kata apa, gagah, sebab dia ni orang panggil, dia maklumlah bakteria yang kadang-kadang dia lambat nak jadi, tapi bila dah jadi dia macam degil. Sebab tu perubatan dia sampai 6 bulan. Faham tak? Kadang-kadang kalau virus lain dan sebagainya, lepas bulan 2 kalau you lega betul. Jadi beginilah. Saya nak nasihatkan you
bila you tengok you ada 7-8 petanda-petanda ni, tolong jangan tunggu besok atau lusa. Malam ni juga you pergi jumpa hospital, terutama sekali hospital kerajaan, dia memang dah sediakan protokol untuk merawat kes-kes TB ni. Dia nak kena asingkan you dan sebagainya. Tak boleh you duduk satu bilik dengan pesakit-pesakit lain semua, tak boleh. Faham tu? Tapi mula-mula dulu, you kena tengok bagi mereka yang nombor 1, batuk. Okay? Siapa yang dah batuk lebih daripada 2 minggu. Tak kira dia ada kahak, tak ada kahak, darah tak ada darah, you tolong pergi cek. Jangan anggap, sebab batuk TB ni, kadang-kadang zaman moden dia pun style moden. Dia tak berapa macam dulu, berdekah-dekah satu kampung boleh dengar. Tapi sekarang kita batuk macam batuk orang kaya je. Merelax je, no? Batuk, buat dek je. Kadang-kadang dia pakai mask lagi, okay? Tapi dia batuk. Kalau you batuk lebih daripada 2 minggu, tak kira. Confirm tak confirm lagi, you pergi make sure you tak ada TB dulu. Nombor 1. Nombor 2, kalau batuk berdarah, saya ulang, bila batuk you berdarah, walaupun 1 titik ataupun you was-was nampak merah-merah je, tak kira 2 hari ke, 3 hari ke, you punya batuk tu, hari yang you kena keluar darah tu, hari tu you kena pergi. Tak payah tunggu 2 minggu. Faham tak faham? Demam? Siapa yang demam, yang berterusan, please. Okay, kadang-kadang you tak ada batuk, tapi you ada demam. You boleh ada 2-3 sekali, ataupun ada 1 je. Dia petanda ni. Satu lagi ialah masalah kahak tadi. Setengah orang dia keluar kahak je, tak ada darah dan sebagainya, pun kena cek. Seterusnya, selain daripada demam, kadang-kadang you berpeluh malam, night sweat. Night sweat pun antara petanda yang cukup serius untuk di zaman-zaman kena TB ni. Lepas tu kalau you sakit dada pula lagi, lepas tu you letih je. Letih berpanjangan, bukan letih balik kerja semua tu. Tapi tak ada sebab pun you letih je kan, please make sure. Dan akhir-akhir sekali kalau berat badan pun you dah menurun, tak sampai seminggu 2, bukan pasal puasa ni pun, you menurun je, itu di zaman sekarang you kena exclude. Pergi make sure yang doktor kata, you ni mungkin kita suspect TB, buat you punya test, make sure, okay. Contoh kita bagi kat Johor tu ada satu tempat baru ni menjadi macam orang panik juga. Sebab kawasan tu satu tempat je, 37 orang kena. Satu site. That means katakan satu kampung ni lah, section 7 ni katakan Shah Alam. You bayangkan, saya duduk kat sini, saya tahu-tahu ada 37 orang kena. Dan 29 daripada 37 orang ni semuanya budak-budak. Alah, dah lah tu kan, budak-budak pula tu kena. Dan asalnya diorang dapati, diorang dah trace, tengok-tengok, asal-usulnya daripada seorang je dewasa. Seorang dewasa boleh attack sampai 37 orang kena. You bayangkan. Nasib baik saya kata apa? Siapa yang dapat dijumpai sebelum sampai maut, saya ulang. Sebelum sampai maut. Sebab penyakit ni boleh bawa maut. Kenapa boleh bawa maut? Siapa tahu? Bakteria ni bila dia masuk bahagian selalunya melalui hidung, dia lepas ke dalam paru-paru dulu. Tapi dia kadang-kadang dia orang kata attack paru-paru je. No. Dia boleh pergi ke mana yang dia suka pergi. Saya ada buat kajian, dia orang tulis kat situ sampai ke otak pun. Yang ni yang takutnya, bila sampai ke otak, tak apa juga. Lepas tu kadang-kadang, tak apa juga apa, tak boleh lah kan. Mana-mana pun tak boleh. Sebab dia pergi tempat-tempat organ yang serius seperti buah pinggang. Dia suka buah pinggang dan dia suka tulang. Pernah dengar tak TB ni, tulang-tulang apa orang yang kena TB bones. Okay? TB bones ni memang rapuh, boleh gelai, boleh patah dan sebagainya. Okey, sambung sikit. Bagi mereka yang ada penyakit kronik, sama ada blood pressure, diabetes, penyakit jantung, ataupun penyakit macam inilah, gout dan sebagainya tu yang lama-lama, makan ubat lama-lama, you lagi kena berhati-hati sebab anda senang kena TB. Dan kalau kena TB, dia punya akibat tu, terutama sekali TB dengan diabetes. Dia kalau kamcing TB dengan diabetes ni, dia memang, kalau you tengok ramai orang kalau kena diabetes, dia tu ada diabetes,
bila dia terdedah dengan orang yang kena TB ni, dia lebih senang kena kalau dibandingkan dengan kita yang belum ada diabetes. Satu lagi, kalau you merokok, memanglah boleh berkawan. Maksudnya lebih senang. Boleh terus berpuasa tak kalau kena tengah menjalani rawatan? Saya kira kalau you dah sihat walafiat, kalau makan ubat tu boleh kita makan sahur ataupun buka puasa, saya kira tak ada masalah. Dengan syarat you dah sihat dan ambil apa orang panggil arahan daripada doktor dulu. Saya pun dah tak ikut perkembangan terkini. Mungkin ubat sekarang dah lebih moden dan tak payah banyak seperti dulu, saya tak tahu. Okay, yang penting kalau tak boleh puasa tak apa. Tuhan faham. You ganti balik lah lepas baik besok. Okey tak? Saya nak habiskan cerita pada petang ni, iaitu dengan apa you kena buat. Yang ni lebih penting. Okey? Kalau boleh, kalau you terpaksa pergi tempat yang ramai orang, you pakai mask. Sebab saya dah kata tadi, ada setengah orang kena TB ni, dia batuk very loud. Selalu dia sendiri pun dah tak akan pergi. Dia pun naik segan juga kan. Tapi kalau orang yang paling kita takut ialah dia tak batuk. Ataupun dia tak ada petunjuk-petunjuk macam saya cerita tadi. Tapi dia dah ada TB. Dan TB juga ada jenis yang TB tidur. Dia panggil latent. Dia dah masuk TB dalam badan you, tapi body you masih kuat, immunity you masih strong, so dia boleh cover. Tapi dia tak bunuh semua. Dia simpan, kadang-kadang bertahun-tahun. Boleh tak lama lagi kalau you punya immunity turun, dia boleh keluar. Sebab tu you jangan nak salahkan orang Bangla je. Sebab sikit-sikit nanti orang luar lah apa tu yang bawa masuk ke sini. Mungkin betul, mungkin tidak. Kita tak mau menghakimi sesiapa. Yang penting benda tu boleh ada dalam badan kita. Dan kadang-kadang anda nak tahu tak, di dunia ni, seluruh dunia, dah hampir dekat 30% orang dah ada TB dalam badan dia. Sebab bila dari bertahun demi tahun, kita akan expose, kita terdedah kepada benda-benda macam ni. Tapi disebabkan Tuhan tu sayang kat kita, dia tak keluarkan petunjuk kena penyakit TB tu. Faham tak? Yang sampai batuk, sampai mati dan sebagainya. Jadi Alhamdulillah lah. So sebab itulah, selain daripada dah ambil ubat dan sebagainya, kita nak you suplemen. Yang ni bukan kata saya. Memang kajian pun kata you kena ambil, terutama sekali vitamin B. B6 seperti paradoxin. Doktor akan bagi you 4 bulan terakhir, 2 bulan tak ambil tak apa. Tapi bila dah makan terlalu banyak antibiotik semua tu kan, dia akan you kena ambil suplemen. Sebab memang body kita akan turun habis vitamin B, terutama sekali vitamin C. Lepas tu ada yang vitamin D hilang langsung. Kan kidney pun dah problem. Siapa boleh mempertahankan buah pinggangnya, tahanlah betul-betul dengan liver you. Kloto tu, saya kata tak payah tunggu TB datang. You minumlah titik dia. Berapa kali saya kata, 20 titik pagi, 20 titik malam tu, please. Terutama sekali you dah stage 2, stage 3, wajib ambil kloto. Saya tak kira, you percaya tak percaya, you buat je. Jangan kalau dah tunggu kena TB, memang kena jaga buah pinggang tu lagi lah. Orang yang diabetik, lagilah kena jaga. Satu lagi yang you kena ambil ialah vitamin D3K2. Selalu saya kata, D3K2 ni macam, kalau boleh ambil lah, sampai bila-bila pun tak apa, saya tak kisah. You nak percaya ke tak percaya, sebab niat saya ialah, we know, body kita selalu rendah dengan D3K2, tak cukup omega 3 untuk lawan inflamasi semua ni kan. Tu yang bagi saca inci tu. So kalau dah ambil saca inci D3K2, vitamin lain yang paling kepala nak cari, ambil signature. Signature tu kan ada Moringa Plus, dah ada daun pegaga semua dalam tu. Cukup untuk you menguatkan balik daya tahan you. Ingat, ni bukan ubat. You wajib ambil ubat doktor untuk TB. Tapi untuk memperkuatkan immunity you, untuk menguatkan tenaga you balik, malam sajalah kita makan betul-betul. Ambil D&D signature. Kalau buah pinggang tadi apa? Ambil kloto, cukup. InsyaAllah you akan sihat walafiat. Dan saya doakan you tak kena TB. Tapi kalau kena TB, jangan panik. Lagi sekali saya minta tolong you sebarkan berita ni kepada seramai mungkin supaya mereka dapat ilmu ni dan jangan salah langkah. Jumpa lagi next video.
Hari ni kalau siapa-siapa yang dengar ni, tolong jangan lepaskan peluang untuk beramal. Sebab memberi ilmu yang boleh memanfaati orang lain adalah berpahala. Betul? Okey, jumpa lagi. Saya doakan supaya hidup you bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum sokmo. Let go and feel good all the time. Bye.